Arwah bapak dia pesan dengan suami. Kau ambil jaga dia. Dia tahu anak-anak dia tak akan boleh jaga dia. Hari ni ikhlas.com berada dekat Ampang Indah ni dan misi kita hari ni adalah dengan RM250 ni kita nak hadiahkan kepada mereka yang bertuah bersempena sedekah 1000 bulan. Kita macam nak ini. Assalamualaikum. Ayam lagi. Daging satu, ayam satu. Bang, kalau saya nak beli dengan 250, berapa dapat? 50 pieces. Saya akan bagi kepada siapa yang free. Jadi 250 untuk abang Man. Apa yang abang dapat ni adalah doa abang di masa lalu. Amin insya-Allah. So saya boleh panggil orang? Boleh. Ayam ke daging? Ayam dengan daging. Ayam satu, daging satu. Okey. Balik. Jangan berhenti. Okey, terus. Okey. Baik, sama. Selesai. Tak puasa tak boleh? Baik. Terima kasih. Baik, tarik terima kasih dia bang. Assalamualaikum. Abang ada kerja tu. Saya nak datang tu. Yang campur tak ada kan? Boleh nak campur boleh. Kira full time lah akad niaga ni. Jajan. Yang tu apa anak akad bukan? Sepupu. Campur tu dia macam familiar lah. Disebabkan rasa macam pernah kenal saya nak beli lagi boleh? Kalau saya beli dengan 250 dapat berapa batang kak? 31 batang. Tu 250. Okey, terima kasih. Okey. Semoga dimurah rezeki. Semoga dimurah rezeki. Okey, jalan. Sampai jalan. Nah hadiah Roti John. Sama. Okey, mari. Sama-sama. Cepat. Terima kasih. Okey, Rahman. Apa benda paling susah bila berniaga ni kak? Yang tak bayar pun ada. Kau tak bayar tu dah biasa ni. Kadang-kadang budak-budak kita jual jajan-jajan kan. Aha. Tak apalah rezeki dia orang kan. Abang ni ada sakit kan kak? Okey. Jadi dalam pelajaran. Akak bela dia. Dia duduk dengan mak bapak dia. Lepas tu mak dia meninggal. Abang jadi daripada umur dia 18. Sekarang umurnya berapa? 9. Patutlah saya cakap dengan abang tu dia asyik ulang Roti John je. Arwah bapak dia pesan dengan suami. Kau ambil jaga dia. Dia tahu anak-anak dia tak akan boleh jaga dia. Yang ambil kan dia tanya dia. Dia nak duduk dengan siapa. Dia pilih nak duduk dengan suami. Tempat dia pun dah bercerai. Okey. Tak ada tempat tinggal. Belum akak sekali. Besar kepala akak dengan abang ni. So apa impian abang? Abang lah sebagai ketua keluarga. Di rumah. Yang paling utama? Kalau boleh nak pergi umrah. Umrah. Antara sihat. Kalau saya nak hantar akak pergi umrah,